Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami Kadet Bomber dan Penyelamat dari SMK Tun Sri Lanang bersiap sedia untuk pertandingan ikatan dan simpulan. Saya Kadet Huda akan melakukan ikatan manok. Fungsi ikatan ini untuk memulakan dan menamatkan ikatan. Cara-caranya ialah ambil tali, buat gulungan pertama, kemudian gulungan kedua. Letakkan gulungan pertama ke gulungan kedua. Ambil kayu dan ikan, kemaskan. Siap tuan. Saya Kadet Fiza akan melakukan ikatan silang gunting. Ikatan ini digunakan untuk menyambung kayu dan mengikat gadan. Cara yang pertama, buat simpul manok. Kemudian, jadikan tali pada kedua bahagian kayu sebanyak 7 kali. Kemudian, jadikan tali di celah kayu sebanyak 3 kali. Kemudian, matikan ikatan dengan simpul manok. Siap. Saya Kadet Nisa akan melakukan ikatan dengan ibu simpul. Fungsi ikatan ini untuk ikat tali kemah pada pancang. Cara-caranya ialah jilid tali pada panggang kayu. Kemudian tarik dan kemaskan. Siap tuan. Saya Kadet Alif akan melekat ikatan bilik balak. Ikatan ini digunakan untuk melekat kayu balak, menarik beban berat dan melekat ikatan dalam dominan. Mula, tarik. Ikat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Masukkan dalam lubang, keluarkan kayu, tarik, letakkan dan letakkan. Siap tuan. Terima kasih tuan.